Pernah tak gaji masuk je, duit lesap entah ke mana? Bukan sebab boros, tapi sebab duit tu terlalu mudah bocor. Jangan lupa follow dan save video ni untuk rujukan akan datang. Sebab tu, orang yang faham kewangan, dia tak simpan semua dalam duit. Dia alihkan sebahagian kepada emas. Sebab emas ada 3 manfaat besar yang duit biasa tak ada. Hari ini, RM100 boleh isi troli sikit je. Tahun depan, belum tentu. Harga barang naik, nilai duit jatuh. Tapi kita masih simpan dalam bentuk yang sama. Bila simpan emas, pertama, duit susah nak bocor sebab emas tak mudah dibelanjakan. Kedua, simpanan kalis inflasi. Nilai dia ikut naik harga barang. Ketiga, dia jadi pelindung kekayaan jangka panjang. Emas ni bukan sekadar simpan. Boleh jadi dana kecemasan, boleh diwariskan, dan bila perlu boleh dicairkan bila-bila masa. Tak perlu tunggu kaya untuk mula. Mula dulu walaupun kecil. Kalau nak tahu cara mula simpan emas serendah RM100, okey baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold boleh sahaja klik link di bio saya atau rujuk pin video saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai tapi sampai jumpa anda di next video.